Tengok, belakang tu, apa nama, campuran ayam, apa benda jenis-jenis ayam tu. Gitu. Heeh. Lepas tu, berebur belakang yang kampung punya style. Semua pilih petik kat belakang. Mantap nih. Dekat je aku tu. Boleh angkat. Boleh. Oh, gagah. Pada seorang je. Beres ni. Mantap nih. Dedak beli mana? Ni. Beli dekat apa nama? Bukit Kenak. Bukit Kenak. So dia ada campuran dia lah. Campuran dia dengan makanan lembu. Ambil yang murah je. Ni. Yang paling murah RM40. RM40 sekilo. Campuran ni. Ini RM1.50 sekilo. Itu dulu ya. Kita campur, kita bagi dia. Dia punya sukatan dia? Sukatan dia tak kisah. Yang penting dedak lagi banyak daripada ni. Nanti ayam akan bertelur dengan jayanya, dan bila tak ternakan akan gemuk. Okey. Sebab dia punya sukatan, dia nak protein lagi banyak daripada karbo. Iya. Baru dia tu dah membina otot-otot. Dan tembusaran serta bertelur dengan banyaknya. InsyaAllah. Ya, lepas dah beli. Apa ni? Menjual lah pula. Kita masak telur itik dengan ayam kampung. Kita bawa tu. Cara pancur dia. Kita ambil bekas yang sesuai. Kita akan letak. Ini protein dia ni. Ini protein dia. Itu protein. Ini rebus apa nama? Campuran. Dalam ni pun ada. Tapi yang banyaknya yang beras punya dedak. So kita masuk. Selalunya kita akan campur banyak, tapi ini untuk gambar kita akan campur sedikit demi sedikit. Okey. So kita akan buat sukatan dia lebihkan dedak daripada pelet tersebut. So kita agak sendiri, kita akan campur dan kita akan gaulkan dia. Pelet hak murah sekali kata. Yang RM40 50 kilo. RM40 50 kilo. Ya. RM40. Untuk mana-mana yang orang mampu dan nak jimat, itulah cara yang kita fikir agak terbaik lah. Gitu ya. Selain daripada lebihan sisa makanan di kantin dan sebagainya, ataupun ampas kelapa. Kelapa yang dah diturah santannya. Okey. Itu saja. Gitu ya. Okey. So kita ambil lah ni sebagai makanan kenakan kita. Mantap. Alright. Mantap. Terbaik. Kalau orang tak tahu, memang tak tahu. Rahsia ni kita belajar dengan orang tua lah. Gitu. Dia campur sebab nak jimat. Setakat ni ayam alhamdulillah lah. Gitu ya. Gemuk, berhasil. Kalau tidak pun jenuh lah ya. Membeli tu pelet tu. Kalau pelet ayam saja satu guni. Ni cuba tengok dalam. 100 lebih ya? 100 lebih. Ni berapa ni kiranya? Ini RM1.50 sekilo. RM1.50. Satu guni dalam 20 kilo lah. 20 kilo ya? Gitu. Dan kita beli simpan untuk stok. Yang ni beli mana ni? Ni pelet ni. Kenal juga? Yang ni di Kampung Teluk belakang. Kampung Teluk. Dia pancur dengan air. Pancur dengan air. Bagi lebih lemak sikit. So itik tak akan tersedak. Itik ayam tak akan tersedak. Kita akan makan dengan selesa dan air kita letaklah sebelah dia nanti. Gitu. Campur dengan air. Ya. Ada penjimatan lah di musim-musim duit. Dan lebih jimat Dan lebih jimat. Lebih menguntung. Ya. Lebih untung. Dan dia suka makan. Sedap. Kambing pun makan.